Rasulullah ada jubah. Ni saya sebut satu daripada 100 fakta kekayaan Rasulullah. Satu je saya sebut. Rasulullah ada sehelai jubah. Jubah lain tak kira lagi ya. Nabi ada sehelai jubah. Jubah itu menyamai harga 35 ekor unta. Dia tanya pula, Ustaz, unta berapa sekor? Unta, kurang kita kata 5 lah, unta kecil 5,000 kali 35 kali 35 baju jubah Rasulullah lebih kurang 170,000 ringgit harga. Dan kenapa Rasulullah kelihatan susah? Sebab jubah itu selepas beberapa hari Nabi beri kat orang macam tu je. Satu dewan sekali yang cakap ni tak boleh buat benda tu.